Yes, hai, Assalamualaikum guys. Apa khabar? Terima kasih kerana bersama dengan Projek Solo. Alhamdulillah guys, kita berjumpa lagi guys. Guys, korang ingat lagi tak baju ni? Baju Ride 2 Juta. Di mana kita buat misi Ride 2 Juta mencari dana pembinaan Masjid Kelebang Putra di Cemor Ipoh baru-baru ni, di mana kita dah konvoi ke sana beramai-ramai dalam misi pencarian dana Masjid Kelebang Putra. So, hari ni guys, Projek Solo nak open order lagi, di mana siapa-siapa yang tak dapat baju ni lagi, yang belum beli, membeli sambil berinfak, Projek Solo open order sebelum hari pelancaran Masjid Kelebang Putra tu nanti. Hanya tinggal beberapa bulan sahaja lagi. Ini adalah rentetan cerita-cerita yang kita lakukan sepanjang pembinaan masjid tu, di mana dana masih belum mencukupi. Dan dengar kabarnya hanya tinggal beberapa ratus ribu, tak silap Projek Solo tinggal 900 ribu ringgit lebih lah yang masih belum mencukupi untuk pembangunan masjid tu. Jadi kita sama-sama membeli sambil berinfak untuk menyalurkan dana ni kepada pihak masjid. Baju ni harga dia guys, harga dia hanya RM50 dan setiap pembelian akan menerima stiker Projek Solo dan stiker Ride 2 Juta. Postage macam biasa RM8. Alright guys, so siapa yang masih belum mendapatkan, dapatkan segera baju yang cukup handsome ni. Ni belakang dia. Alright, membeli sambil berinfak. InsyaAllah guys, semoga apa yang kita lakukan ni diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Membeli sambil berinfak. 100% keuntungan ni kita akan salurkan terus kepada pihak masjid guys. InsyaAllah. So jangan lupa dapatkan segera. Dan korang memang awesome. Terima kasih kerana support. Dan kita jumpa lagi guys. Assalamualaikum. Bye bye.